Dia kata kalau kita fikir je sampai bila pun takkan start. Whatever we can do to help them, itu buatlah. Saya rasa menjadi usahawan ni adalah kerja yang 100 kali lebih susah daripada kita kerja gaji. Dia telah memberi bank account dia kepada orang lain. Dia pernah up, dia pernah down. Yes. Tapi still dust yourself, get up and do it again. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam episod terbaru podcast Do It Better with Ion Bank. Bersama dengan saya lagi sekali, Nasha Nazari, host anda. Dan hari ni topik yang kita nak bincangkan sesuatu yang saya rasa macam teruja jugalah, sebab dia ala-ala macam women empowerment sikit. Kita nak bercakap pasal wanita. Topik dia ialah wanita tak tunggu peluang, kita cipta peluang. Kita nak bincang tentang macam mana wanita zaman sekarang ni dah tak perlu dah nak tunggu peluang datang bergolek dekat kita. Tapi kita sendiri yang kena berani melangkah, kita kena cipta ruang tu sendiri, kita kena bina laluan untuk kita sendiri. Tak kisahlah dari segi kita punya career ke, kita punya perniagaan ke, kita punya pengurusan kewangan sendiri. Semua kita boleh cari sendiri, kan? Kita wanita hebat. Jadi, selari dengan semangat yang saya dah mulakan ni, kita sangat bertuah lah hari ni, sebab selalunya saya bertemankan seorang je tetamu. Tapi hari ni kita ada 2 orang tetamu yang cukup hebat yang akan kongsi topik kita hari ni. Jadi di sebelah saya ada wanita hebat, Puan Nur Aizah Syamsul Baharin, selaku pengasas fintech Madcash. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih bersama dengan kita hari ni. Dan yang di sebelah sana jejaka tampan tu, muka dia seakan-akan macam pernah tengok kan daripada episod sebelum ni. Kita kembali lagi bersama dengan Encik Idham Baharul selaku Ketua Pegawai Kemampanan Ion Bank. Terima kasih Cik Idham join kita lagi sekali. Mungkin sebelum ni tak puas bersembang ke, atau tak puas nak makan sos yang pedas. Adakah Cik Kiah daripada episod sebelum ni akan datang dalam episod kali ni? Ada juga kan. Kak Kiah kembali ya. Kiah kembali. Sentiasa bersama Kak Kiah. Alright. Tapi before kita nak start kita punya topik lah kita mungkin nak tanya Puan untuk share sikit lah pasal apa tu Madcash. Mungkin orang kat luar sana tak tahu apa tu Madcash secara ringkas. Okay, so Madcash merupakan sebuah fintech. So tujuan kita dilahirkan lah untuk membantu wanita-wanita yang menjalankan bisnes-bisnes yang kecil. So kita tengok yang macam dia tak register bisnes dia tak ada bank account. So kita mencari wanita yang sebegini sebab kita nampak masa pandemik tu memang wanita ni lah yang paling struggle. Bila kerajaan kata tak boleh berniaga, dia tak ada makanan atas meja dia. So kita nak make sure that benda ni takkan berlaku lagi. Jadi kita nak tengok macam mana nak bantu bisnes kecil ni daripada harian, kan dia dapat income harian, kalau dia sakit tak ada duit, kalau dia hujan tak ada duit kan. So kita nak bantu dia supaya dia boleh besarkan sikit bisnes dia. So kita pun mencarilah partner seperti Ion Bank untuk membantu kita ke arah itu. Alright, jangan lebih-lebih lagi. Kita belum start lagi. Tapi sebenarnya Madcash ni orang kata antara yang wanita-wanita usahawan kat luar sana kena jadi kawan baik lepas ni. Lepas saya dengar kita punya perbualan hari ni, mesti korang kena cari Madcash. Alright. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahu yang dalam podcast Do It Better with Ion Bank ni selalunya Encik Idham mesti dah tahulah kita akan disajikan dengan makanan sebab kita ada cabaran makan pedas. Tapi kali ni mungkin lain sikit. Macam mana kelainan tu sebab saya difahamkan tetamu kita hari ni tak makan pedas. Tak makan pedas ke? Terpaksa lah kan. Tak makan pedas. Memang tak makan langsung pedas. Maggi curry dia pun terlalu pedas. Okay. So kita tak boleh lah nak paksa-paksa kan. Tak nak menekan-nekan pula tetamu kita. Jadi kita menekan-nekan yang sebelah sana. Yang sebelah sana dia kata tak cukup puas makan hari tu, tak cukup pedas kan. Okay, hari ni producer dah tambahkan level kepedasan tu. So kita tengok mungkin Puan boleh judge lah, tengok macam mana kan. Agak-agak pedasnya macam mana ni. Okay. So hari ni kita ada kalau hari tu kita ada ayam kan. Hari ni kita ada kari pap Montel. Montel betul kari pap dia. Ini bukan kari pap angin oksigen. Okay, yang ni penuh macam-macam hidrogen, oksigen semua ada kat dalam ni. So kita akan makan dengan sos-sos yang ada. Alright? Ready? Okay, let's go makan. So hari ni challenge dia lain sikit. Kita start dengan yang manja-manja. So yang ni Faizah boleh lah kan. Kita ada sos Caesar salad. Alah, salad. saya rasa macam
producer can be better ya. Sebab kita dah janji nak yang lagi pedas dengan Cik Daham ni. Tapi tak apalah okay. Rasa challenge. Cukup makan. Tahu ni curry puff ada cicak ni. Dia okay, mungkin kali ni kita buat combination yang awkward lah. Boleh ke? Curry puff makan dengan Caesar salad Trend baru. Dia panggil special curry puff from Idam. Special curry puff. Boleh kita mixkan macam local dengan western sikit. Pelik-pelik dia orang ni. Semua orang ada satu titik permulaan dalam hidup dia orang masing-masing kan. Tak kisahlah dari segi kerja ke apa ke, perniagaan dia orang ke. Tapi bagi Puan sendirilah, apa antara momen yang buat you rasa yakin wanita ni sebenarnya boleh untuk ubah hidup dia orang ni melalui kewangan dengan cara yang betul? So, saya rasa kalau kita tengok, mungkin saya start dengan diri saya sendiri lah. Boleh? So I started as an engineer dekat Motorola. So masa tu kita ada gang. Satu gang ni kata, takkan kita nak kerja kilang ni selama-lama ke? So kita adalah cadangan geng. Kita kena, tapi memang kita kerja kilang sebenarnya kan. So kita datang pukul 7 balik pukul 12 malam kan. So then we have a group of people, 6 orang. Kita kata kita akan keluar. Lepas tu bila now 20 tahun lepas tu, baru 3 orang yang keluar. Dari 3 orang masih kat situ. Okay. So keluar tu adalah kita kena start something that's on our own. So jadi saya pun dapat berbincang dengan ramai orang lain juga. Tapi sampai saya jumpa satu kawan bapak saya, kawan saya ni. Dia kata kalau kita fikir je sampai bila pun takkan start. Dia kata kalau you nak buat. Kalau tak nak buat, tak payah buat. Apa yang nak borak-borak. So that's the key part lah. Okay. I see that kalau kita tengok keliling kita pun begitu ramai wanita yang membuat bisnes. Kan? Yang dia ada perbezaan antara Malaysia dengan negara lain. So macam kita tengok, for example negara jiran kita Singapura kan. Anak-anak muda dia tak ada keinginan untuk buat bisnes sebab dia tengok semua orang kerja kat office. So dekat Malaysia, bila wanita-wanita dah start jadi usahawan dan sebagainya, so anak-anak kita pun tiba-tiba nak jadi usahawan. Jadi kita kena ada role model, kita kena ada yang seseorang yang telah menjalankan perjalanan itu. Jadi barulah anak-anak kita akan ikut jalan yang sama. Faham. So are you saying that buat bisnes sendiri lagi better daripada kita makan gaji? Oh no, I think there's a need for everybody in this world kan. And then dia tak semua orang, sebab saya rasa menjadi usahawan ni adalah kerja yang 100 kali lebih susah daripada kita kerja gaji. Betul. Kan? Sebab dulu saya rasa nak jadi usahawan sebab nak ada time sendiri. Sekarang ni you are 24 hours, you are always thinking about your business. Tidur pun mimpi pasal business dan sebagainya kan. Tidur pun business juga. Makan business. PC dah. Betul? Makan gaji kan? Adalah. But there is a role that everybody plays kan dalam ekosistem ni. Kalau semua orang jadi usahawan, siapa pula yang jadi? Betul? Kan. So then saya selalu dulu masa mak saya masa mula saya start buat bisnes lah, dia kata kenapa lah tak ambil kerja yang boleh dapat RM20,000, RM30,000 sebulan kan. Lepas tu saya cakap dia, saya sebenarnya dapat lebih banyak. Cuba saya kongsi dengan orang-orang yang saya betul, yang main employees, yang main staff kan. Sebab itulah kita buat bisnes supaya kita dapat memberi rezeki kepada orang lain. Dia ada orang kata pros and cons lah. Kalau makan gaji, mungkin kerja you until 5 macam tu, tapi gaji you macam tu lah. Tapi kalau you buka bisnes sendiri, kerja you lah segala-galanya nak kena buat, handle here and there, you punya staff ke, you punya barang, product and everything. Tapi gaji you macam saya ada main game ni, game Robert Kiyosaki, Cashflow Quadrant. Okay. So dalam game ni kita jadi macam-macam benda. Seorang tu orang kaya betul, seorang tu janitor kan. So kita main game tu, kita nampak bila kita punya pendapatan rendah sikit, kita akan spend mengikut pendapatan kita. Bila kita dah kaya tu, tiba-tiba wife kita nak beli beg mahal, anak nak pergi sana lah sini kan. Tapi kita nampak You're watching, right? Game, at the end of the game, yang menang selalunya janitor. Sebab dia telah berjaya sebenarnya. Sebab tu kita nampak kita punya society pun kan ada ramai pendapatan yang rendah tapi dia hantar anak dia sampai ke luar negeri kan. Betul. Itulah dia punya perbezaan lah. It's not how much you spend, it's how much you save. Betul. And the mentality how you manage juga kan. He also wrote the book Rich Dad Poor Dad. Yeah. Yang tu dia tengok mentality macam dia kata the poor dad is basically dia akan suruh you belajar pandai-pandai jadi bos dekat syarikat. The poor dad says the rich dad says pay yourself first, jadi usahawan. So banyaklah dia punya and the most important thing I learned from that book ialah rumah tu sebenarnya bukan harta kita sebab dia harta bank. Sampai 30 tahun baru kita harus bayar baru harta kita. Unless kalau you bayar cash, then that's alright. So mungkin Cik Daham sendiri boleh kongsikan macam mana Aeon Bank ni boleh nak bantu wanita-wanita dekat luar sana ni untuk nak
ubah hidup mereka. Macam Ion Bank memang one of the KPI yang Bank Negara bagilah masa kita dapat lesen, keterangkuman kewangan, financial inclusion. So kami kena tengoklah macam mana perbankan yang kami sediakan tu boleh diguna pakai oleh orang-orang yang targeted. Kan? Jadi macam sekarang ni kami semuanya digital. All you need is a smartphone. Kan? So untuk wanita-wanita ni the apa produk-produk yang kami ada tu it's much easier sebab kami tak minta cagaran, kami tak minta orang panjang-panjang. It's all online. As long as you have the basic requirement dan menunjukkan ada kemampuan bayar balik, dia punya financing tu akan terus bagi. So untuk usahawan-usahawan yang macam wanita ni, our product sekarang ni dah ada dah, tapi melalui personal financing lah. So sekarang ni kalau macam the problem when we went to see the makcik-makcik Kia, kakak-kakak semua ni, the problem is that dia orang transaction tak online. Dia guna banyak cash. Jadi untuk kami nak tengok bank statement. Tak kisah daripada bank Ion Bank ke daripada bank lain. Jadi bank statement tu nampak keluar masuk. Jadi macam dalam tiap-tiap bulan tu kita minta 6 bulan. So kita minta nak tengok ada keluar masuk tu, tak semestinya untung tiap-tiap bulan. Tapi cash flow tu mesti ada. So yang tu akan memberikan cara kami menilaikan kredit. Lain sikit daripada bank lain. Bank lain kata nak keuntungan 3 tahun yang lepas. Kami nak tengok cash flow tu je. So once you're on board with us, your cash flow with us is through data yang kita tengok. So untuk kami yang digital bank, untuk menolong usahawan-usahawan kecil ni, yang penting make sure all your payments is ada digital punya transaction. So kita boleh guna transaksi tu untuk menilaikan kredit. So yang tu yang penting. So dengan cash, kita guna the platform that she's already have. Nak jumpa usahawan-usahawan wanita ni di mana mereka berada. Kita dah pergi Batu Pahat, kita dah pergi Alostar, and recently Jelebu. Jadi yang tu mukim-mukim yang is defined as underserved. Jadi Madcash dengan her network of trainers and mentors and state leaders. Jadi kita partner up lah. Kita partner up. Jadi program yang kita buat ni Ion Go Start, program bersama Madcash. So nak kickstart yang wanita-wanita yang nak bermula dengan perniagaan. So target audience macam yang you mention tadi tu dekat Rembau, dekat Batu Pahat semua. So basically dia ada a certain criteria of audience yang boleh buat under this program. Macam mana? Dia in the bigger scheme of things, kita nak support semua orang lah. Tapi macam spesifik mungkin yang kita target yang bersama dengan Madcash ni memang defined. Dia underserved for several reasons lah. Dia terpencil, mungkin the closest bank is 30 kilometers away. Semua macam tu. So dia punya kriteria semua tu kita identify. Macam the last time kita pergi Jelebu. Jelebu is a very nice town. Sebenarnya tak jauh pun daripada KL, tapi dia terpencil. Betul. Dia terpencil. The access is, dia memang tengah-tengah gunung semua. Memang a beautiful drive to go there. So macam the usahawan kat situ, dia punya coverage, dia punya society kat situ je lah. So nanti kita akan bincang lah the businesses that they do kat situ kan. Ada bank ni semua dekat Pekan Jelebu tu, but some of them operate just outside the town. And if you are digital, then you don't have to actually come down. Betul. So is that mean that benda ni hanya open untuk wanita saja? Setakat ni for our partnership dengan Madcash, yes. Wanita saja. Okay, ini special lah kiranya untuk pink untuk wanita. Carilah Ion Bank dan juga Madcash. Alright, let's get to the next question. So the next one, kita warna hijau pula. Nampak macam cili padi hijau ke kan, but it's actually wasabi. Tapi wasabi manja je. Mungkin cuba lah campur dengan yang tadi, Caesar salad tu.
Ya. Tak rasa saya. Tapi wasabi dia lepas makan boleh rasa. Okay, so ramai wanita ni dia rasa susah untuk nak start business ni. Bukan sebab diorang ni tak mampu. Kadang ni diorang ada je duit, ada je capital semua. Tapi mungkin diorang rasa tak yakin. Macam boleh ke nak buka business ni? Boleh sustain ke? Macam Vanessa tadi cakap, tidur pun nak kena fikir business, makan pun nak fikir business, nak fikir staff, produk apa segala macam kan. Jadi diorang mungkin rasa macam tak yakin. Nanti kan tengah jalan dah tak jadi apa kan. So mungkin daripada pengalaman you sendiri, apa sebenarnya yang menghalang ramai wanita ni untuk nak start urus ataupun nak menjana pendapatan sendiri daripada bisnes? Saya rasa selalunya yang takut ni adalah orang-orang yang dah kerja sebelum ni. Dia dah kerja sebelum ni mesti rasa macam, alamak boleh tak saya buat sendiri, tak dapat gaji tiap bulan, nanti kan macam mana kan. Biasanya lah. So saya Zone lah. saya rasa orang Malaysia ni memang semangat. Kalau tengok wanita, saya rasa saya dah pergi ramai pula, banyak negara ni di kawasan Southeast Asia. Saya rasa Malaysia lah yang paling tegar. Saya rasa kita lah. Sebab bila kita tengok for example seorang wanita di kawasan pedalaman semua kan, dia buat bisnes, dia teruskan aja, dia tak ada fikir pun apa kesusahan dia just focus on the business, dia grow the business, sampai dia build a reputation. Macam saya pergi sekali tu dekat Terengganu kan, macam nak pergi tempat dia tu, Grab pun tak boleh jumpa sebab dia macam ada jalan-jalan yang tak ada jalan kan. Tapi lepas tu bila kita jumpa, kita nampak dia ada stove oven sebab dia buat pizza. Stove oven pizza kan, sebesar betul kan, lebih besar daripada yang kat kedai kat sini kan. Then I was like, and then ada pula dia tengah buat banyak-banyak pizza kan. So saya tanya, macam mana orang jumpa? Dia kata, orang jumpa dia dekat social media. So macam it's something yang saya sebagai usahawan, saya sendiri tak tahu macam nak buat, you know. I wouldn't be able to cook a pizza, pasti jual pizza tu. Tapi they have that I think dorongan dia datang daripada minat dia, saya rasa satu. Dan bila dia menghasilkan produk yang begitu bagus, orang cari dia. So I think that's the key. And at some point social media pun plays a good role juga lah kan. It's either nak promotekan you punya produk ataupun you boleh jual je sekarang ni kat online. Sekarang orang dah buat TikTok live lah, jual kan. You dekat mana saja, kat rumah je, duduk kat dapur je. I think it's more about the mindset as well lah. Ada one of the participant, Kak Mas. Kak Mas, yes. Kak Mas ikan bilis tu. She's nearly 60 years old. So one of the programs tu dia jual ikan bilis, buat sendiri semua. And then she also brings yang kawan-kawan dia buat macam krepek ke apa ke, dia letak dekat stall dia dijual sekali. So ada sekali tu kita bawa dia pergi ada expo Bandera kan. Dia buka dia punya gerai, dia pasang TikTok live. Yes. Sekarang banyak yang macam tu kan. Jual-jual ni buat live. Nearly 60 years old and she does TikTok live and she edits her own videos. It's about mindset. It's about mindset. So macam wanita ni, you hear amazing stories daripada dia orang. And then when we go to the ground, cerita sedih ada, cerita gembira ada. And then setengah tu macam memang the entrepreneur punya minat tu memang they know what they can sell. Tapi ilmu yang dia tak ada, mungkin ilmu perniagaan, ilmu macam mana nak jaga duit, benda-benda yang just to get them higher level. When you see this women, jumpa dia orang, memang seronok. You want to learn from them as well. Experience dia macam mana kan. So seronok lah. Kalau whatever we can do to help them, itu buatlah. Jangan sangat happy yang turun padang, siap pakai baju pink semua orang. Jom kita makan dengan sos cili padi pula. Mungkin yang lebih sikit. Tak cukup tu. Lebih sikit. Yes. Patutnya sesuai lah dengan kari pap cili padi kan. Tapi tak pernah try juga Tapi kari pap ni masih sedap dah. Sekarang ni Caesar salad masih ni lah top combo dengan kari pap mentel. Lepas ni habis, Makcik Tia mungkin nak tambahkan diorang punya business planning kan. On top of jual ni, jual kari pap, jual Caesar salad punya sos juga. Lain daripada yang lain, terus viral, masuk TikTok. Approved by Ion Bank. Selalu dia tengok bila dah nampak orang tu dah buat bisnes, dia dah nampak hasil, dia tengok pulangan tu berlipat ganda lah macam tadi kata daripada 3,000 jadi 18,000. Ya Allah, bila yang dengar tu siapa je yang tak nak buat bisnes macam tu kan. So bila dia dah tengok benda tu, baru dia rasa macam okay, ni berbaloi, kita kena buat lagi. Mungkin daripada pengalaman both of you sendiri, jumpa dengan orang
wanita-wanita kat luar sana, ada tak kisah ataupun pengalaman yang macam betul-betul menyentuh hati, macam mana sokongan kewangan yang diberikan daripada Aeon dan juga training-training daripada Metcash ni sendiri dapat mengubah hidup seseorang, wanita pula tu? Banyak sebenarnya kes-kes yang apa, bukan nak kata rags to riches lah. Tetapi dia ups and downs dia. Ada macam with our program juga Puan Rafidah. Okay. Puan Rafidah ni dia dekat apa Kuala Terawang Jilbu lah. Dia punya kerja is like dia beli perabot lama, dia perbaiki, dia jual balik. Oh, ada macam tu. Lepas tu ada dia beli lepas tu orang yang then dia bagi home appliances macam kipas ke washing machine ke apa, semua dia buat kat rumah. So dia start business tu, and then it helps the community lah. Bukan susah nak pergi kedai perabot mana-mana jauh. Betul. Kan. So dia buat daripada rumah dia. Tapi she ran into trouble financial lah. So she had to sell her assets just to bayar balik hutang. After COVID, dia nak start balik. So she joined our program, and with the money that we are giving her, dia boleh start balik lah dia punya modal. So dia punya dream senang je. Dia apa to come to a point dia boleh beli lori sendiri for delivery. Yeah. So sekarang ni dia ada 7 orang anak. So one of the kids tolong dia. Okay. Yeah. So dia macam and to think that dia pernah up, dia pernah down. Yes. Tapi still dust yourself, get up and do it again. Yeah, keep it going. Keep it going. Yang tu yang benda-benda macam lagi penting untuk kita belajar lah. Okay, ada cerita lain lagi ke daripada Metcash sendiri? I think for me yang mungkin saya nak beri nasihat je lah kot kepada wanita kan. So kalau macam kita ada case seorang tu, dia telah memberi bank account dia kepada orang lain. Dia rasa jadi bank mule. Jadi benda tu berlaku, tiba-tiba je jadi kes besar, ditangkap polis, masuk penjara. Masa tu dia tengah pregnant. So 2 tahun kot dia spend sana. And then bila dia keluar, dia tak boleh nak dapat buka account tak boleh kan. Dia tak boleh buka account lah. Kenapa yang blacklist? Dia sebab kalau macam apa masalahnya mule account ni, kita kalau macam you buka account dengan Aeon Bank, it's digital, tapi kita ambil gambar semua memang you yang buka. Bukannya ada robot ke ada orang lain yang buka guna IC you. You yang buka, tapi you yang willingly bagi account details dan card semua tu dekat orang lain. Yang tu yang dinamakan mule. So banyak sebenarnya yang buka dengan kami. Lepas tu dia tak control lah, dia bagi orang lain. So yang masa di case ni dia macam tu lah. Orang kata pinjam kejap account bank ke tak pun I bayar you 500 bulan, janji account tu nama you. So dia kena tangkap. The problem is dia tak report kat polis. So dia yang disabit bersalah. Maksudnya just as normal citizen kan, kita kena hati-hati dengan apa yang berlaku atas nama kita, especially in terms of banking. Tapi selalunya kalau kes macam tu jadi, sebab apa orang dia pakai nama orang lain? Is it because dia sendiri dah blacklist dulu? Cerita dia banyak. Cerita dia macam syndicate juga. Dia tunggu kat luar universiti. Student datang kata, tolong buka account dengan digital bank ni RM50 je I bagi you. Lepas tu you buka dah, don't worry, sebab app tu dekat phone dia. Itu satu cara. Tak pun setengah tu kata kalau macam bukan digital bank lain pun, uncle I ada problem sikit nak buka account, pinjam je account you, bagi account details, keluar masuk nanti tak apalah, I uruskan. So you bagi password lah, you bagi apa semua, access semua tu dekat orang yang you kenal. Tu pun you yang jadi mangsa sebenarnya. Sebab kita baik hati sangat. Kita kita kena sentiasa suspicious. Kenapa nak ambil account kita kan? Ada yang scam yang jadi macam seronok pula you jadi mule sebab you dapat account you dapat 300 bulan, 500 bulan sebab orang pakai account ni. Tapi sebenarnya kegunaan tu untuk criminal activities lah. Jangan jadi mangsa mule. Yes. Yang tu pun penting juga tu. Kadang sindiket macam ni selalunya dia cari orang-orang yang orang kampung, orang tua. Ini university students pun jadi mangsa. Muda pun tak. Muda because dia macam easy money lah. Kalau orang kata kat you nak 500, you tolong bukakan account tu. Dia tak tahu apa pentingnya personal information tu kan. Data protection. Kita pun macam setengah tu, katalah macam you nak tolong
orang gaji lah kata. Kalau macam kita tak boleh buka untuk non-Malaysian. Kata you tolong orang gaji, kata you bukakan account, bagi ATM card kat dia semua untuk kesenangan dia. Itu pun dia dah jadi mule dah. Yeah, you are Walaupun because kebaikan lah. kebaikan because kita berhati sangat. Kita mungkin jadi mangsa mule account ni tanpa sedar. Because the sob stories yang kita dengar, uncle-uncle lah yang apa semua. Ada yang pekerja bank pun ada juga. Dia kata apa, tapi legit business, tapi dia berguna account dia untuk uncle-uncle dia yang nak buat business. Tiba-tiba you gaji berapa je dapat sebulan masuk 50,000, 100,000. Kalau nak tengok. Padahal dia memang betul-betul dia mule orang yang itulah. Okay, itu sangat bahaya. So dalam kes ni the lady yang masuk program kita, memang dia tak boleh buka account dengan kita. So kami cuba tolong lah, nak try macam mana nak release nama dia daripada blacklist tu kan. InsyaAllah boleh lah. Tapi dia masuk jail, umur anak dia 10 hari. Masa dekat Jelebur tu dia ada dengan anak dia dah 6 tahun dah lah sekarang. So very bubbly boy kan. Dia punya business buat bidang. Lepas tu kita pun tengok dia pun, kita pun semangat nak tolong dia kan. Sebab dia tak give up. Dia tak give up. So dia buat business urut lepas bersalin. Tapi yelah, dia mangsa mule lah. And she paid her price. So sekarang nak keluarkan nama dia daripada blacklist tu, kita tengah cuba lah. Tapi insyaAllah lah. Okay. But don't get into that. To begin with lah. Banyak tu, kena tahu banyak pasal benda ni sebelum kita nak bagi kita punya personal data kan. Kalau boleh nak share, ada tak pengalaman-pengalaman daripada wanita bahagian Sabah Sarawak pula ke semuanya memang di Semenanjung sahaja? Ada juga. Ada tak story-story? Sebab kita tahu kat Sabah Sarawak ni lagilah kawasan pedalaman, ada part-partnya lah kan yang lagi memerlukan bantuan-bantuan macam ni semua. Sebab kita nampak bila kat KL ni ramai orang bantu orang KL. Tapi orang KL semua dah macam penuh dengan bantuan lah kan. So bila kita pergi ke Sabah tu macam tak ada orang datang sangat. Jadi bila kita datang tu semua orang macam semangat. Kita pun rasa di appreciate kan. You know. And then bila kita tengok dia nak belajar kelas semua kan. Tapi memang masalah besar dia ialah tidak ada internet yang stable. So macam dia nak pergi belajar online kelas, dia kena pergi pukul 3 pagi, bangun pukul 3 pagi nak belajar sebab baru internet stronger. Lepas tu kita ada nampak kes juga, dia nak pergi Zoom, telefon dia ni atas pokok. So kita ada orang tangkap gambar, tengok ni laptop kat bawah, dekat atas, sebab tak dapat signal. Tapi semangat kan nak tu belajar juga atas pokok pun jadi tau. Sebab ini macam orang kita dia pandai buat bisnes. Dia memang pandai buat bisnes. So bila kita masuk tu, kita hanya nak structurekan sedikit saja. Jadi bila kita structurekan, kita akan tengok yang dia selalu tak pandai lah, berapa sebenarnya cost dia. Dan dia letak harga, tak tahu harga tu okey ke tak, boleh cover cost ke tak. Sebab dia tak tengok benda tu. So kita ajar dia macam nak recall dan sebagainya. Satu lagi yang paling penting lah, dia tak masukkan diri dia sebagai cost. Dia buat kerja teacher free je. Tak payah dia punya dia rasa macam bisnes dia beli ayam, jual ayam. Tapi yang dia masak, dia potong tu, dia kira. So I think what is important kalau kita tengok in the world juga, satu lah masa dia start tu, they have a term called financial inclusivity. Itu maksudnya dia buka bank account, dia dah jadi financially inclusive. Tapi sebenarnya dia lebih daripada tu. Sekarang ni people are talking about financial health. So macam mana kita nak ada enough savings kan. So it's not just about buka bank account, enough savings, enough macam maybe a backup plan, maybe insurance dan sebagainya. So we are looking at the whole spectrum. It's more than that lah Yes. Okay. So training ni semua secara online saja ke ataupun ada physical with the people that we work with, kita kena ada physical touch points. Sebab dia mungkin tak rasa sangat kemesraan tu unless kita berjumpa. Jadi kita at least half is done in person. Walaupun di Sabah Sarawak pun akan ada juga. Kita ada team kita kat sana. Sebab dia orang akan bawa dia punya jualan tu dekat grocery, dia start jual antara partisipan. So kita pun belilah sana. Okay, very very orang kata insightful sebenarnya kita punya perbincangan hari ni kan. Jadi rasanya kita dah habis dah pun soalan-soalan ni. Ada masa pun dah mencemburui kita. So tak ada alasan lagi lah basically. Saya boleh nak katakan kepada wanita-wanita dekat luar sana untuk tidak lagi mula mencari peluang
untuk nak mengubah keadaan kewangan sendiri. Tapi mungkin sebelum kita habis, sedikit orang kata kata-kata semangat ataupun nasihat lah daripada seorang wanita kepada wanita dekat luar sana. Okay. Jadi saya rasa bila kita buat bisnes tu, saya rasa kita kena start dengan niat yang betul kan. Macam tadi soalan pertama kan, waktu kita. So bila kita start dengan tujuan untuk membantu keluarga kita, untuk membantu komuniti kita, InsyaAllah jalan tu akan dipermudahkan. Jadi saya rasa kita janganlah buat bisnes sebab kita dengki ke orang atau kita nak menjual produk-produk yang tidak berhasiat. Jadi itulah saya rasa itu saja saya. Jadi kita buatlah bisnes secara jujur dan secara ikhlas. Alright. Cik Ida mungkin nak tambah sikit-sikit lagi? Ya, I think apa yang kita bicara ini, kita dah jumpa wanita-wanita yang ingin berjaya. Tapi dalam tu ada juga yang jadi mangsa. Kan? So jadi yang paling banyak sekarang scam, jangan tertipu. Scam. Jangan bagikan data anda kepada orang lain untuk dipergunakan. Lepas tu untuk pinjaman, bank ada saja yang ada saja program yang kita sediakan. Jangan pergi kepada orang yang tidak bertauliah, tidak punya isim. Ya, betul. Alright, terima kasih lagi sekali kita nak ucapkan kepada Puan Hariza dan juga Encik Ilham sebab bagi kita macam-macam info dan juga tips dan juga bantuan ya. Mungkin kepada anda yang bakal menjadi usahawan lepas ni, kita tak tahu kan? Alright, so sekiranya korang nak tahu lebih lanjut pasal produk ataupun servis yang diberikan oleh Ion Bank, bolehlah layari ke www.ionbank.com.my ataupun boleh follow di semua media social platform, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, semualah boleh cover tengok kat situ. Okay, and mungkin kalau nak tahu lebih lanjut pasal Medcash pula, boleh tengok kat mana tu? Boleh, pergi sajalah, carilah kita di Facebook dan sebagainya, Get Medcash. Dia macam bunyi scam tapi dia bukan scam. Get Medcash, legit. Okay. Alright, so itu saja daripada kita hari ni. Saya Nasha Nazari, minta maaf kalau ada apa-apa tersalah bahasa di mana-mana. Ada rezeki, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.